Kementerian Pendidikan KPM akan meneruskan sesi libat urus bersama pengusaha tadika dan prasekolah swasta serta ibu bapa bagi terus memberi penjelasan sebarang perkara berbangkit berhubung kemasukan murid tahun 1 pada usia 6 tahun. Menteri Pendidikan Falidah Siddiq berkata pihaknya sentiasa terbuka menerima pandangan yang dibangkitkan oleh mana-mana pihak termasuk pengusaha tadika swasta yang dilaporkan masih belum berpuas hati dengan beberapa aspek dasar berkenaan. Menurutnya, sekiranya masih terdapat isu yang belum diselesaikan, KPM tidak mempunyai masalah untuk mengadakan sesi libat urus susulan bagi memastikan setiap persoalan dapat diperjelaskan. Kalau ada lagi yang tidak berpuas hati, kita akan teruskan sesi libat urus. Dan sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia, kita sangat prihatin pada semua isu-isu yang dibangkitkan semasa sesi libat urus yang telah pun berlangsung. Beliau ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Madani Tahun Baru Cina PKR Pulau Pinang di Wisma PKR di Bayan Baru pada Rabu.